Assalamualaikum. Sebelum cerita ini bermula, sila langgan, subscribe dan suka, like video ini. Terima kasih. Nama saya Rohani. Umur saya 63 tahun. Kisah yang akan saya kongsikan ini adalah pengalaman sebenar saya. Saya rasa anda semua pasti dapat merasainya. Saya bercerai dengan suami saya 10 tahun yang lalu. Dia sentiasa mabuk, menjerit jika tiada arak, mengkritik itu dan ini, dan merendah-rendahkan saya. Apa yang dia tahu? Walaupun kami telah menjalani kaunseling perkahwinan, tiada apa yang berubah. Anak-anak sudah keluar rumah dan saya ditinggalkan sendirian di rumah itu. Kemudian, suatu hari, saya meletup. Saya pun manusia, jerit saya. Malam itu, saya keluar dari rumah dengan hanya sebuah beg tangan. Saya tidak tahu ke mana harus pergi, tetapi saya hanya berjalan mengikut arah kaki melangkah. Selepas bercerai, saya mula hidup sendirian. Pada mulanya, saya rasa buntu. Tiba-tiba hidup sendirian pada usia 53 tahun. Saya mencari bilik sewa dan pekerjaan. Saya bekerja sebagai jururuang pasaraya, pencuci pinggan di restoran dan kerja pembersihan apa sahaja yang saya dapat. Kemudian, saya mula bekerja di kilang ini sebagai pembantu dapur di kantin. Tugas saya adalah menyediakan makanan untuk lebih 300 pekerja. Saya berdiri sepanjang hari, kaki saya bengkak dan bau minyak melekat di seluruh badan. Apabila saya pulang, sendi jari saya sakit. Walau bagaimanapun, gaji dibayar tepat pada masanya, jadi saya bertahan. Saya hidup begitu selama 10 tahun. Rutin harian yang membosankan, hanya berulang-alik dari rumah ke tempat kerja. Keluar awal pagi dan pulang pada waktu malam, menonton TV sebelum tidur. Hujung minggu, saya membasuh pakaian dan mengemas rumah. Kawan-kawan saya kata, "Rohani, carilah orang baik," tetapi sejujurnya, saya tidak berminat. Lelaki itu sendiri sudah menjadi beban. Setiap kali saya melihat cermin, saya melihat wajah yang semakin berkedut. Saya betul-betul sudah tua. Setiap hari dengan solekan yang sama, pakaian yang sama, kehidupan harian yang tiada apa-apa yang istimewa untuk dinantikan. Tetapi semuanya berubah selepas saya bertemu dengannya. Encik Saleh, 62 tahun, dia setahun lebih muda daripada saya. Dia bekerja dalam penyelenggaraan fasiliti di kilang ini. Dia seorang yang pendiam, jadi saya tidak tahu pun dia bekerja di kilang yang sama. Saya pertama kali melihatnya 3 tahun lalu. Dia datang untuk membaiki peti sejuk di kantin. Assalamualaikum. Saya datang nak baiki. Tanggapan pertama saya ialah dia seorang yang sangat sopan. Dia tidak tinggi tetapi bahunya lebar dan tangannya besar. Dia sangat teliti dalam bekerja. Dia membersihkan bahagian dalam peti sejuk dengan bersih. Suhu peti sejuk ni terlalu rendah. Makanan boleh cepat rosak, katanya dengan penuh perhatian. Dia juga hidup sendirian, seperti saya. Saya dengar isterinya meninggal 3 tahun lalu kerana kanser. Dia terpaksa menjual rumah dan memecahkan semua simpanan, tetapi dia tetap tidak dapat menyelamatkan isterinya. Apabila saya dengar cerita itu kemudian, hati saya sakit. Anak-anaknya sudah bekerja dan keluar rumah. Dia tinggal sendirian di asrama kilang. Asrama itu hanyalah seperti rumah kongsi tandas, dapur, semuanya dikongsi. Saya rasa sedih membayangkan dia hidup sendirian di tempat seperti itu. Pada mulanya, kami hanya bertegur sapa. Assalamualaikum, selamat bertugas. Itu sahaja. Dia datang ke kantin beberapa kali sehari. Memeriksa elektrik, gas, membersihkan kipas pengudaraan, banyak tugas penyelenggaraan. Setiap kali, saya akan curi-curi pandang, dia nampak sangat jujur dalam bekerja. Dia memeriksa setiap sudut tanpa disuruh. "Oh, jubin ni pecah. Hati-hati, puan, nanti boleh cedera." Dia akan sentiasa memberi peringatan. Sejak bila entah, saya asyik tertunggu-tunggu waktu makan tengah hari, melihat dia duduk sendirian dan makan dengan senyap membuat hati saya rasa sedih. Dia pun pasti kesunyian. Begitulah fikiran saya. Suatu hari, dia berdiri memegang dulang dan lauknya habis. "Oh, maafkan saya. Tunggu sebentar." Saya cepat-cepat mengambil lauk tambahan dari dapur. "Terima kasih. Awak sangat rajin." Dia berkata sambil tersenyum. Suaranya sangat hangat. "Selamat menjamu selera." Saya menjawab, tetapi saya tidak tahu mengapa muka saya terasa panas sangat.
Selepas itu, perbualan kami bertambah sedikit demi sedikit. Cuaca hari ini bagus, ya, sesuai untuk bekerja. Masakan ni sedap. Awak masak sendiri, ya. Saya masak bila ada masa hujung minggu. Ia hanyalah perbualan biasa, tetapi saya rasa gembira sangat. Setiap kali waktu makan tengah hari, jantung saya berdebar. Adakah dia akan datang hari ini? Saya menghabiskan hari saya dengan fikiran itu. Saya mula lebih menjaga penampilan, memakai solekan sikit, memilih pakaian yang lebih cantik. Kenapa saya jadi macam ni? Saya bertanya pada diri sendiri, tetapi jawapannya sudah jelas. Saya sentiasa tersenyum bila melihat dia. Saya bekerja dengan lebih tekun. Saya pun masih seorang wanita. Fikiran itu muncul. Saya suka terutamanya dia seorang yang pendiam. Saya tidak suka lelaki yang banyak cakap. Saya mula merasakan perasaan sebagai seorang wanita semula selepas sekian lama. Tetapi pada masa yang sama, saya juga takut, bagaimana jika dia kecewa? Adakah saya nampak terlalu tua? Saya risau tentang itu setiap hari. Saya cuba memakai krim anti kedut dan mewarnakan rambut saya semula. Puan Rohani, hari ini nampak lain. Cantiklah, kata rakan sekerja saya. Saya rasa sangat gembira bila dia berkata begitu. Suatu hari, dia menunggu saya di pintu kantin. Puan Rohani, ada masa sekejap? Jantung saya berdebar kuat. Ya, ada apa Encik Saleh? Awak ada masa malam ni, nak minum kopi bersama? Seketika, kepala saya menjadi kosong. Ya, boleh. Itu sahaja yang mampu saya jawab. Selepas tamat kerja, kami bertemu buat kali pertama di kafe kecil di hadapan kilang. Awak sentiasa rajin, terima kasih. Saya pun gembira bila Encik Saleh makan dengan berselera. Sejak itu, kami berjumpa sekali-sekala selepas kerja, berjalan-jalan dan berbual. Apabila saya dengar ceritanya, dia memang melalui masa yang sangat sukar. Dia berhenti kerja untuk menjaga isterinya di hospital siang dan malam. Masa tu paling susah. Saya salahkan diri sendiri sebab tak boleh buat apa-apa. Air mata bergenang di matanya semasa dia bercakap. Saya pun menceritakan kisah saya kehidupan perkahwinan dengan bekas suami dan masa yang sukar selepas bercerai. Awak pasti sangat susah hati, katanya sambil memegang tangan saya erat-erat. Air mata saya bergenang dengan sentuhan hangat itu. Kemudian, hari yang menentukan itu tiba. Hari sup tumpah. Sejak itu, sesuatu mula berubah antara kami. Fikir balik, hari itu memang permulaan perasaan baru. Selepas hari itu, suasana antara Encik Saleh dan saya berbeza. Dia datang ke kantin setiap hari pada waktu makan tengah hari, tetapi dia lebih kerap memandang mata saya daripada sebelum ini. Puan Rohani, hari ni sup rumpai laut ni sedap sangat. Terima kasih. Saya masak dengan air rebusan ikan bilis. Memang rasa air tangan isteri, rasa macam makan kat rumah, katanya. Hati saya terasa hangat apabila dia berkata begitu. Suatu hari, selepas selesai menghidang, saya sedang mencuci pinggan dan Encik Saleh masuk ke dapur. Puan Rohani, biar saya periksa sinki ni. Air macam tak nak turun, dapur kami sempit. Dia bekerja di sebelah saya yang sedang mencuci pinggan. Setiap kali bahunya bersentuhan sedikit dengan lengan saya, seluruh badan saya terasa seperti ada kejutan elektrik. Paip ni tersumbat, dia membongkok dalam-dalam untuk melihat sinki. Kemejanya tertarik ke atas, menampakkan bahagian pinggangnya. Otot belakangnya yang tegap dan maskulin kelihatan di sebalik kemeja. Mulut saya kering. Puan Rohani? Ya? Oh ya? Jantung saya berdebar. Saya tidak dapat menjawab dengan betul. Boleh tolong buka air? Oh ya? Saya membuka air dan secara tidak sengaja, air terpercik ke tangannya. Air sejuk membasahi lengan atasnya yang tegap. Oh, maafkan saya cepat-cepat mencapai kain lap. Saya berpaling dan kerana ruang dapur yang sempit, dia juga cuba berdiri dan saya terlanggar dadanya dengan kuat. Aduh! Seketika, seluruh badan saya melekat padanya, dadanya yang tegap dan panas menekan belakang saya. Saya dapat merasakan suhu badan lelaki itu dan degupan jantungnya melalui kemeja. Nafasnya yang kasar menyentuh leher saya. Maafkan saya meminta maaf dengan suara yang bergetar dan cuba berpusing, tetapi dia memegang bahu saya. Perlahan-lahan, nanti cedera. Pada saat itu, wajah kami sangat dekat.
Hujung hidung kami hampir bersentuhan. Nafasnya yang hangat menyentuh pipi saya dan matanya yang hitam merenung mata saya. Seluruh badan saya meremang dan pada masa yang sama, rasa panas membara. Puan Rohani, suaranya memanggil nama saya, lebih rendah dan lebih kasar daripada biasa. Tangan saya terus bergetar. Saya tidak tahu ke mana hendak letakkan, jadi saya letakkan di dadanya. Saya dapat merasakan ototnya yang tegap di sebalik kemeja dan degupan jantungnya yang laju disampaikan ke tapak tangan saya. Saya, ya, berapa saat telah berlalu? Masa seolah-olah terhenti. Saya okey, dia berkata dahulu dan perlahan-lahan dia memegang tangan saya. Tangannya yang kasar dan hangat membalut tangan saya dan saya rasa seluruh badan saya cair. Dia menjarakkan kami dengan berhati-hati tetapi jari-jarinya mengelus belakang tangan saya sedikit. Sentuhan terakhir itu membuat seluruh badan saya terasa teruja. Seminggu selepas itu, saat itu terus bermain di fikiran saya, semasa tidur malam dan bangun pagi, saya teringat kehangatan badannya. Anda pun pernah merasainya, kan? Sekali anda mula menyedari seseorang, anda akan sentiasa melihatnya. Encik Saleh pun nampak lebih kerap memandang saya. Puan Rohani, hari ni gaya rambut awak dah tukar ya? Saya potong sikit. Sangat sesuai. Nampak muda. Muka saya terasa panas apabila dia berkata begitu. Saya mula lebih kerap melihat cermin, menjaga rambut, mula memakai gincu. Kak Rohani, kenapa nampak cantik sangat kebelakangan ni? Saya rasa sangat gembira bila rakan sekerja saya berkata begitu. Kemudian, suatu hari, Encik Saleh membuat cadangan istimewa. Puan Rohani, esok hari Sabtu, ada masa nak pergi pasar tani bersama? Jantung saya berdebar kuat. Pasar tani, ya? Saya pun nak beli barang dapur, tapi saya tak tahu nak beli apa bila sorang-sorang. Puan Rohani kan pandai masak. Ya, boleh. Saya rasa malu kerana menjawab terlalu cepat, tetapi sudah terlambat. Kami bertemu di tempat yang dijanjikan pada pagi Sabtu. Melihat dia memakai baju biasa selepas asyik melihat dia memakai pakaian kerja, dia kelihatan sangat segak. Kemeja kotak-kotak yang kemas dan seluar jeans. Pakaian biasa, tetapi saya rasa teruja sangat. Puan Rohani pun berpakaian cantik hari ini. Saya memakai gaun baru yang berwarna merah jambu dengan corak bunga. Terlalu menyelah ke? Tak, sangat cantik. Jantung saya berdebar melihat senyumannya. Di pasar tani, kami sangat seronok. Ikan ni nampak segar, ini bagus untuk masak singgang dan ini untuk bakar. Saya terangkan satu persatu dan Encik Saleh kelihatan kagum. Memang pakar. Saya ni tahu masak mi segera aja. Lain kali, saya ajar Encik masak nak. Kata-kata itu terkeluar dengan sendirinya. Kami pergi ke bahagian buah-buahan. Epal ni okey tak? Encik Saleh bertanya, memegang sebiji epal. Pilih yang lebih merah dan keras. Saya menghulurkan tangan untuk memilih epal yang bagus dan dia pun cuba mengambil epal yang sama. Tangan kami bertindih, tangan lelaki yang hangat dan kasar. Maafkan saya, tak apa. Kami cuba menarik tangan masing-masing, tetapi tangan kami seperti melekat, seperti magnet. Saya cepat-cepat menarik tangan, risau orang sekeliling melihat, tetapi sentuhan itu masih terasa. Beli epal banyak-banyak, bagus untuk kesihatan. Ya, baiklah, Puan Rohani pun ambil sikit. Dia meletakkan beberapa biji epal ke dalam beg saya. Tak perlu, saya ambillah. Saya beli barang yang bagus sebab ada puan hari ni. Keprihatinan yang semula jadi itu sangat mengharukan. Selesai di pasar tani, kami duduk di kafe berhampiran. Hari ni saya seronok sangat. Saya pun lama tak luangkan masa dengan rasa lapang hati macam ni. Encik Saleh buat apa hujung minggu biasanya? Tak ada apa. Basuh baju, kemas rumah atau baring aji. Tak sunyi ke? Soalan itu terkeluar dengan sendirinya. Sunyi. Sangat sunyi. Dia menjawab dengan jujur. Puan Rohani pula, saya pun sama. Saat kami mengakui kesunyian masing-masing, tapi kebelakangan ni kurang sikit sunyi. Kenapa? Sebab Puan Rohani. Hati saya terasa panas membara mendengar kata-kata itu. Saya pun. Saya lebih banyak senyum sejak jumpa Encik Saleh. Betul ke? Ya, betul. Sejak itu,
perasaan istimewa mula mengalir antara kami. Ia terlalu awal untuk dikatakan cinta, tetapi ia jelas sesuatu yang lebih daripada sekadar rakan sekerja. Kami berpisah di luar kafe. Puan Rohani, kalau ada masa lagi, kita jumpa lagi nak. Ya, boleh. Walaupun saya jawab begitu, dalam hati saya menjerit, saya nak jumpa bila-bila masa. Saya pulang ke rumah dan terus teringat peristiwa hari itu. Sentuhannya yang hangat, suaranya yang lembut, keprihatinannya. Semuanya sangat indah. Saya melihat cermin sebelum tidur. Saya nampak diri saya yang berbeza, mata saya bersinar dan senyuman di bibir saya. Saya betul-betul suka dia. Saya sedar saat itu. Ini bukan sekadar suka biasa. Perjalanan ke tempat kerja pada hari Isnin terasa lebih mendebarkan. Apa yang akan berlaku hari ini? Apa yang patut saya katakan bila jumpa Encik Saleh? Saya memulakan hari dengan rasa teruja. Anda pun pernah rasa teruja begitu kan? Kini, perasaan istimewa benar-benar telah bermula antara kami. Sejak kejadian di dapur, ada aura yang tidak dapat dijelaskan mengalir antara Encik Saleh dan saya. Setiap kali mata kami bertembung, ingatan tentang saat itu kembali. Kehangatannya, nafasnya yang kasar, perasaan tangannya membalut tangan saya, jantung saya berdebar setiap kali waktu makan tengah hari. Saya menantikan apa yang akan berlaku hari ini. Puan Rohani, hari ini sup daging ni sedap. Terima kasih. Saya rebus tulang lama-lama. Perbualan yang biasanya biasa-biasa sahaja, kini terasa istimewa. Dia pun berbeza daripada dulu. Suaranya lebih lembut bila bercakap dan dia memandang saya lebih lama. Puan Rohani mula masak bila? Suatu hari, dia bertanya soalan peribadi itu. Sejak kecil, mak saya sakit, jadi saya ambil alih kerja rumah. Mesti susah hati. Masa tu saya anggap biasa, tapi bila fikir balik sekarang, saya masih kecil. Air mata saya hampir menitis. Puan Rohani, dia menyentuh tangan saya sedikit. Sentuhan yang hangat dan menenangkan. Tak apa, itu cerita lama. Tapi Puan pasti sangat susah. Awak dah usaha keras selama ni. Kata-kata simpati itu menyentuh hati saya. Saya rasa seperti ada orang yang memahami dan menghargai masa lalu saya. Selepas itu, kami mula berkongsi cerita dengan lebih mendalam. Encik Saleh mula kerja ni macam mana? Dulu saya kerja di syarikat pembinaan, tapi bila isteri saya sakit, saya buat kerja lain-lain sebab nak bayar kos hospital. Mesti susah. Memang susah. Terutamanya bila ditinggalkan sendirian, saya rasa buntu. Saya tahu dia melalui kesunyian yang sama seperti saya. Macam mana sekarang? Dah lebih baik. Sebab saya jumpa orang baik macam Puan Rohani. Muka saya merah padam bila dia berkata begitu. Suatu petang Sabtu, Encik Saleh membuat cadangan istimewa. Puan Rohani, ada masa nak naik bukit belakang tempat tinggal saya? Kata orang, daun-daun kat sana cantik. Bukit? Saya tak pandai mendaki. Tak apa, tak tinggi pun. Kita naik perlahan-lahan. Akhirnya, saya bersetuju untuk mendaki bersamanya. Saya beli kasut mendaki baru dan pakaian sukan. Saya bersiap dengan rasa teruja yang sudah lama tidak saya rasa. Jalan bukit itu tidak curam seperti yang saya sangka. Dia berjalan perlahan mengikut rentak saya. Puan Rohani, kalau penat, rehatlah bila-bila masa. Ya, tak apa. Kadang-kadang ada batu atau jalan yang kasar, dia akan menghulurkan tangan. Apabila saya memegang tangannya yang hangat dan teguh, saya rasa semua kebimbangan di dunia hilang. Hati-hati. Licin di sini. Ya, terima kasih. Selepas 30 minit berjalan, kami sampai di tempat melihat pemandangan kecil. Wah, cantiknya. Pemandangan daun-daun musim luruh yang terhampar di bawah bukit sangat indah. Merah, kuning, jingga semua warna bercampur. Cantik kan? Saya nak datang sini, tapi bosan bila sorang-sorang. Saya pun. Saya tak pernah ke tempat macam ni. Kami duduk di bangku, menikmati pemandangan. Keheningan seketika melanda. Puan Rohani, ya. Saya rasa saya dah banyak berubah kebelakangan ni. Macam mana? Dulu, setiap hari berlalu begitu sahaja, tapi sekarang, setiap hari saya rasa teruja. Dia berkata dengan serius. Saya pun, betul ke? Ya, betul. Pergi kerja, bekerja, semuanya berbeza daripada dulu.
Semua sebab Puan Rohani. Hati saya terasa hangat mendengar kata-kata itu. Encik Saleh pun sangat istimewa bagi saya. Istimewa? Ya, sangat istimewa. Pada saat itu, angin bertiup dan rambut saya menutup muka. Sekejap, dia dengan berhati-hati menyelak rambut saya ke belakang telinga. Saat itu, masa seolah-olah terhenti. Kami memandang satu sama lain. Kami mahu berkata sesuatu, tetapi tiada kata-kata yang keluar. Puan Rohani. Dia memegang tangan saya. Kali ini, bukan tidak sengaja, tetapi dia benar-benar memegangnya. Saya ada perkara yang nak saya cakap dengan Puan Rohani. Jantung saya rasa nak pecah. Apa dia? Saya sangat sayangkan Puan Rohani. Seketika, seluruh dunia seolah-olah senyap. Sayang? Ya, saya betul-betul sayangkan awak. Mula-mula saya fikir awak rakan sekerja sahaja, tapi sekarang, sehari tak jumpa, saya rindu, saya asyik teringatkan awak. Saya pun sangat sayangkan Encik Saleh. Akhirnya saya meluahkan perasaan saya. Dia tersenyum ceria. Betul ke? Ya, betul. Dia memegang kedua-dua tangan saya erat-erat. Terima kasih banyak-banyak. Saya yang patut berterima kasih. Begitulah kami mengesahkan perasaan masing-masing. Dalam perjalanan turun bukit, kami berpegangan tangan. Saya rasa malu tetapi sangat gembira. Puan Rohani, kita jumpa lagi ya bila ada masa. Ya, boleh. Dalam hati saya menjerit, saya nak jumpa bila-bila masa. Kita keluar setiap hujung minggu ya. Ke mana sahaja, saya okey asalkan dengan Encik Saleh. Saya pulang ke rumah dan terus teringat peristiwa hari itu. Sentuhannya yang hangat, pengakuannya yang jujur, pemandangan daun-daun yang cantik, semuanya seperti mimpi. Malam itu, saya melihat cermin, saya berfikir, saya pun boleh dicintai, kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasa. Perjalanan ke tempat kerja pada hari Isnin terasa lebih teruja. Kini, ada rahsia istimewa antara kami. Assalamualaikum Puan Rohani. Waalaikumsalam. Kami tersenyum dan memberi salam. Bagi orang lain, ia hanya salam biasa, tetapi bagi kami, ia mempunyai makna istimewa. Waktu makan tengah hari terasa lebih dinanti-nantikan. Ini adalah permulaan yang baru. Permulaan yang manis selepas kami mengesahkan perasaan masing-masing. Tetapi saya sangka kebahagiaan ini akan berterusan. Saya tidak pernah menyangka bahawa ujian besar akan menimpa kami tidak lama lagi. Apabila anda bersama orang yang anda cintai, bilakah saat paling bahagia? Selepas kami mengesahkan perasaan masing-masing, kehidupan harian kami berubah sepenuhnya. Saya rasa teruja setiap pagi bila nak pergi kerja. Apakah masa yang akan saya luangkan bersama Encik Saleh hari ini? Puan Rohani, semalam tidur lena? Kami berjumpa pada waktu makan tengah hari dan sapaan biasa seperti itu pun berbeza daripada dulu. Lebih mesra, lebih istimewa. Ya, saya tidur lena. Encik Saleh pula? Saya pun. Sejak ada Puan Rohani, saya tidur lena. Saya rasa gembira sepanjang hari bila dia berkata begitu. Suatu hari Rabu, waktu makan tengah hari, Puan Rohani, ada masa malam ni? Ya, kenapa? Nak makan malam bersama di bilik saya. Itu kali pertama saya akan ke asramanya. Jantung saya berdebar. Betul ke? Ya. Waktu malam, orang tak ramai. Selepas kerja, saya pergi ke asrama Encik Saleh. Saya membawa kimchi dan lauk pauk yang saya masak. Asrama itu memang lebih daif daripada yang saya bayangkan. Koridor sempit, dinding lama. Hati saya rasa sedih. Di sini, dia membuka pintu. Bilik itu sangat kecil. Hanya ada tilam dan almari. Maaf, bilik kecil. Tak apa, bersih dan kemas. Memang sangat kemas. Tilam dilipat kemas, almari pun tersusun. Duduklah. Saya masak sekejap. Dia membawa dapur elektrik kecil dan mula memasak mi segera. Biar saya bantu. Tak perlu. Hari ini saya belanja. Saya rasa tersentuh melihat dia memasak. Walaupun kekok, dia memasak dengan bersungguh-sungguh. Nak letak telur? Ya, boleh. Dia letak sebiji telur dan menghidangkan mi segera bersama kimchi yang saya bawa. Maaf, tak ada lauk lain. Apa yang Encik cakap ni? Terima kasih banyak-banyak.
Kami duduk bertentangan di meja kecil dan mi segera yang kami makan bersama-sama terasa sangat sedap. Sedapnya, betul ke? Saya tak pandai masak mi segera ni. Tak, sedap sangat, terutamanya suasana ni. Dia tersenyum ceria. Sebab ada Puan Rohani, bilik kecil ni pun rasa macam istana, bukan main-main. Tapi saya rasa sangat gembira. Selesai makan, kami mencuci pinggan bersama-sama. Di sinki yang sempit, badan kami asyik bersentuhan. Maafkan saya. Tak apa, jantung saya berdebar setiap kali bersentuhan. Selesai mencuci pinggan, kami duduk bersebelahan di tilam, tiada tempat lain untuk duduk. Puan Rohani, ya, saya gembira sangat bila kita bersama macam ni. Rasa macam keluarga sebenar. Saya pun, dah lama saya tak rasa macam ni. Rasa macam mana? Hangat, tenang dan tak sunyi. Dia memegang tangan saya. Saya pun sama. Kesunyian saya hilang bila bersama Puan Rohani. Kami berdua sendirian di bilik kecil itu. Saya rasa kami semakin rapat. Puan Rohani, saya ada perkara nak mengaku. Apa dia? Sejujurnya, saya dah suka Puan Rohani sejak kali pertama jumpa. Betul ke? Ya, awak nampak sangat cantik bila bekerja. Tangan yang memasak makanan nampak sangat lembut. Muka saya merah padam bila dia kata begitu. Saya pula rasa Encik Saleh nampak sangat hebat bila membaiki sesuatu. Saya? Ya, sangat teliti dan jujur dalam bekerja. Puan Rohani, tiba-tiba dia mendekatkan mukanya. Apa dia? Sebab bila tengok dari dekat, Puan Rohani nampak lebih cantik. Jantung saya berdegup kencang. Saya pun, bila tengok Encik Saleh dari dekat, saya rasa lebih suka. Wajah kami semakin dekat, saya dapat merasakan nafasnya yang hangat. Puan Rohani, dia mencium bibir saya dengan berhati-hati. Mula-mula lembut, kemudian semakin dalam. Tangan saya di bahunya, tangannya di pinggang saya. Seluruh badan saya bergetar. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasa. Awak sungguh cantik, dia berbisik di telinga saya dan seluruh badan saya meremang. Butang blaus saya sedikit terbuka, kemejanya pun tidak kemas, tetapi saya tidak kisah. Nafasnya yang kasar, degupan jantungnya yang laju, semuanya disampaikan kepada saya. Encik Saleh, saya rasa macam ni buat kali pertama. Masa seolah-olah terhenti. Saat istimewa kami berdua. Encik Saleh, saya suka sangat. Saya tak tahu berapa lama saya rasa macam nak gila malam ni. Encik Saleh mencium saya dan mengelus dada saya, tangan yang lain menggosok paha saya dan saya rasa jantung saya hampir pecah. Masa seolah-olah terhenti saat istimewa kami berdua. Malam itu, kami benar-benar membuka hati kepada satu sama lain. Perasaan yang mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kami tidur lena menjelang subuh. Dalam pelukannya, ketenangan yang sudah lama tidak saya rasa. Puan Rohani, ya, malam ni saya bahagia, saya pun. Begitulah kami menjadi lebih istimewa antara satu sama lain. Dah lewat, saya kena balik. Ya, hati-hati balik. Kami berpisah di pintu. Dia memegang tangan saya erat-erat. Terima kasih banyak-banyak hari ni. Malam yang bahagia selepas sekian lama. Saya pun, saya seronok sangat. Boleh kita luangkan masa macam ni lagi? Sudah tentu. Dalam perjalanan pulang, hati saya keliru. Saya mahu lebih rapat dengannya, tetapi pada masa yang sama, saya rasa perlu berhati-hati. Malam itu, saya berfikir sebelum tidur. Betul ke macam ni? Saya rasa teruja dan takut. Selepas itu, kami lebih kerap berjumpa. Kami luangkan masa bersama setiap hujung minggu dan kadang-kadang berjumpa selepas kerja pada hari biasa. Puan Rohani, kita tengok wayang Ahad ni nak? Wayang? Dah lama tak tengok. Nak tengok filem romantik? Malu sikit tapi boleh. Melihat wayang bersama-sama di panggung wayang pun sudah lama. Dalam gelap, apabila saya memegang tangannya, saya rasa seperti pasangan muda, Puan Rohani, ya, bersandar di bahu saya. Saat saya bersandar di bahunya, tangannya tiba-tiba masuk ke bawah skirt saya memegang paha saya. Saya sangka dia pendiam dan pemalu, rupanya dia sangat agresif. Saya tidak rasa teruk. Pada usia ni, kalau tak ada orang macam ni, takkan dapat rasa lagi kan? Saya malah suka. Saya langsung tak ingat apa-apa pasal filem, semua perhatian saya tertumpu kepadanya. Selesai filem, seronok ke? Ya, bagus.
Sebenarnya saya tak tengok pun jalan cerita. Puan Rohani, nak minum kopi lagi? Ya, boleh. Kami duduk di kafe dan berbual. Puan Rohani, awak nampak cantik sangat kebelakangan ni. Kenapa tiba-tiba cakap macam tu? Betul, awak nampak lebih ceria. Sebab Encik Saleh. Sebab saya, saya rasa saya banyak berubah sejak jumpa Encik Saleh. Macam mana? Saya lebih banyak senyum dan lebih bahagia. Saya pun sama. Hidup saya berubah sepenuhnya selepas jumpa Puan Rohani. Begitulah kami menjadi semakin rapat. Setiap hari adalah bahagia dan setiap saat adalah berharga, tetapi kami tidak tahu masa manis ini tidak akan bertahan lama. Kami tidak pernah menyangka ujian besar akan menimpa kami tidak lama lagi. Anda pun pernah melalui pengalaman di mana anda tidak sedar masa berlalu bila bersama orang yang anda cintai, kan? Masa yang berharga itu, kita hanya tahu betapa pentingnya kemudian. Masa bahagia berlalu kira-kira sebulan. Saya sangka hari itu akan menjadi hari biasa. Selepas selesai menghidang makan tengah hari dan sedang mencuci pinggan, tiba-tiba pengurus kilang masuk ke kantin. Semua, tolong berkumpul sekejap, wajahnya nampak serius. Hati saya sejuk. Operasi kilang menghadapi kesukaran dan kami memutuskan untuk menutup kilang pada bulan Mac tahun depan. Saat saya mendengar kata-kata itu, kepala saya jadi kosong. Semua pekerja dimaklumkan 3 bulan lebih awal. Sila cari pekerjaan baru masing-masing dalam tempoh ini. Kilang ditutup, hilang kerja. Realiti yang saya harus dipecat dari tempat kerja yang saya bekerja selama 10 tahun tidak dapat saya percaya. Apabila saya berjumpa Encik Saleh pada waktu makan tengah hari, dia pun sudah dengar berita itu. Puan Rohani, awak dah dengar? Ya, apa yang kita nak buat? Kami terdiam. Kami tidak dapat mencari kata-kata untuk menghadapi realiti yang tiba-tiba itu. Saya perlu cari kerja baru? Ya, betul. Tetapi hati saya berat. Saya tahu betapa susahnya mencari pekerjaan baru pada usia 60-an. Malam itu, saya mencari iklan kerja di internet. Walaupun tertulis tanpa mengira usia, saya tahu lebih daripada sesiapa pun bahawa mereka lebih suka orang muda. Beberapa hari kemudian, Encik Saleh pun menghadapi situasi yang sama. Saya dah hantar resume ke beberapa tempat, tapi tiada yang hubungi. Saya pun sama. Walaupun sampai ke tahap temuduga, usia menjadi halangan. Realiti semakin membebani. Suatu petang Sabtu, saya pergi ke pusat kaunseling pekerjaan bersama Encik Saleh. Tidak banyak pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang berusia 60. An, kata kaunselor itu. Kata-kata itu menusuk hati saya. Pembersihan, pengawal keselamatan, pembantu dapur itu sahaja dan gaji pun rendah. Kami berdua terdiam dalam perjalanan pulang. Puan Rohani, ya, apa akan jadi dengan kita? Saya tidak dapat menjawab soalan itu. Masa depan nampak suram. Sejak itu, suasana antara kami mula berubah sedikit demi sedikit. Kami berdua tertekan, jadi kami tidak lagi santai seperti dulu. Puan Rohani, awak dah cari kerja di kawasan lain? Belum. Saya cari di sini sahaja. Saya ada kawan di Johor. Saya nak cuba cari di sana. Hati saya tersentak mendengar kata-kata itu. Johor? Ya. Ada kilang di sana yang perlukan pengawal keselamatan. Kalau macam tu, Encik akan tinggalkan tempat ni? Belum pasti. Saya nak tengok dahulu syarat-syaratnya. Tetapi saya rasa tidak tenteram. Bagaimana jika dia pergi jauh? Beberapa hari kemudian, saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Puan Rohani, saya dapat panggilan dari Johor untuk temuduga. Saya kena pergi minggu depan. Seketika, pandangan saya menjadi gelap. Encik betul-betul nak pergi? Saya belum tahu. Saya nak tahu syaratnya dulu. Kalau macam tu kita. Saya tidak dapat menghabiskan ayat saya. Realiti terlalu keyam. Malam itu, saya pergi ke asrama Encik Saleh. Dengan fikiran bahawa ini mungkin kali terakhir. Terima kasih sebab sudi datang malam ni. Saya rasa saya patut datang. Kami berdua rasa berat hati. Penuh dengan kebimbangan tentang masa depan. Puan Rohani, kalau saya pergi ke Johor, kalau begitu, jangan cakap, saya tak nak dengar. Emosi saya meluap-luap. Puan Rohani,
Dia memeluk saya erat-erat, hangat dan teguh, tetapi saya dapat merasakan kesakitan perpisahan. Saya takut. Saya takut ditinggalkan sendirian. Saya pun takut. Saya takut berpisah dengan Puan Rohani. Kami berpelukan lebih erat. Saya dapat mendengar degupan jantungnya di telinga saya, laju dan tidak sekata. Puan Rohani, dia mengangkat muka saya, memandang mata saya yang bergenang air mata. Saya cintakan awak. 3 perkataan yang saya dengar buat kali pertama. Saya pun cintakan awak. Seketika, semua kebimbangan dan ketidakpastian seolah-olah hilang. Dia mencium bibir saya dengan berhati-hati. Ciuman yang lembut dan hangat. Seperti berjanji. Selepas ciuman itu, kami terus berpelukan. Saya suka semua tentang Puan Rohani. Bau kehangatan. Dia berbisik sambil mengelus rambut saya. Encik Saleh, tangan saya menyentuh dadanya. Saya dapat merasakan suhu badannya yang panas melalui kemeja. Puan Rohani, suaranya menjadi kasar. Kami semakin menginginkan satu sama lain. Lebih terdesak apabila perpisahan semakin hampir. Tangannya perlahan-lahan turun di belakang saya. Seluruh badan saya terasa teruja. Kami berbaring di tilam, memandang satu sama lain. Nafasnya yang kasar, pandangan matanya yang panas. Saya betul-betul cintakan Puan Rohani. Saya pun. Sangat. Dia memegang tangan saya dan meletakkannya di dadanya. Jantungnya berdegup gila. Kami menenangkan satu sama lain sehingga larut malam. Perasaan yang mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi menjelang subuh, realiti kembali. Saya kena pergi Johor esok. Mesti ke? Ya? Demi masa depan kita, kata-kata itu menusuk hati saya. Saya pulang ke rumah dengan air mata yang terus mengalir. Kini ujian realiti telah menimpa kami. Adakah anda pernah menghadapi krisis di mana anda terpaksa berpisah dengan orang yang anda cintai? Saya tahu sekarang betapa sakitnya. Sebulan selepas penutupan kilang disahkan, saya akhirnya mendapat kerja. Rohani, kawan saya kata, pusat kebajikan warga emas, di kawasan kita perlukan orang untuk uruskan makanan. Awak berminat? Kawan lama saya Yong menghubungi saya. Betul ke? Ya, kerja 6 jam sehari. Gaji tidaklah banyak, tetapi itu adalah peluang yang baik dalam situasi saya. Jauh sikit, kena naik bas sejam. Walaupun jauh, saya tiada pilihan. Seminggu kemudian, Encik Saleh pun mendapat peluang. Puan Rohani, saya pun dapat kerja. Betul ke? Di mana? Pengawal keselamatan malam di kilang. Pukul 10 malam sampai 6 pagi. Kerja malam? Ya. Tiada pilihan lain? Kami berdua bekerja pada waktu yang berbeza. Saya siang, dia malam. Masa untuk berjumpa hampir tiada. Minggu pertama memang susah. Saya bangun pagi, naik 2 bas untuk pergi kerja. Kerja di pusat kebajikan lebih sukar daripada yang saya sangka. Saya perlu menyediakan makanan untuk 100 orang warga emas. Makcik, sup ni tawar sikit, lauk tak cukup. Warga emas banyak mengeluh dan badan saya sangat penat. Selesai kerja, saya naik 2 bas lagi untuk pulang. Encik Saleh pula baru bangun dan bersiap untuk kerja malam. Beberapa hari pertama, kami sempat berjumpa sekejap pada waktu malam. Puan Rohani, awak penat sangat ya? Tak apa. Encik Saleh pula, kerja malam, susah ke? Rasa sunyi daripada yang saya sangka. Kami hanya bercakap tentang kesusahan masing-masing. Kemudian, berjumpa pun menjadi beban. Hari ini saya penat sangat. Ya, saya pun kena tidur awal. Kami hanya berjumpa sekali atau 2 kali seminggu. Kami jarang berhubung. Saya bekerja. Encik Saleh tidur. Encik Saleh bekerja. Saya tidur. Kami hanya bertanya khabar ringkas melalui mesej. Selamat bertugas hari ini. Ya, Encik Saleh pun hati-hati. Perbualan yang hamba. Selepas sebulan, ada masalah di pusat kebajikan tempat saya bekerja. Puan Rohani, warga emas banyak mengeluh. Mereka kata, masakan awak tak sama dengan orang lama. Hati saya tersentak. Saya akan cuba lebih baik dan tolonglah lebih ceria. Mereka kata, awak nampak muram. Saya pasti itu kerana tekanan dan keletihan. Saya telefon Encik Saleh bila saya pulang. Hello, Encik Saleh, saya ni. Oh, Puan Rohani, ada apa? Suaranya kedengaran letih. Kerja saya agak susah hari ni.
Saya pun ada kerja sikit sekarang ni. Nanti saya telefon balik ya. Begitulah ia terputus. Dulu dia akan datang bila saya susah hati, tapi sekarang kami semakin menjauh. Encik Saleh pun pasti penat dengan kerja malam. Beberapa hari kemudian, kami berjumpa dan dia kelihatan kurus. Encik penat sangat ke? Kerja malam susah daripada yang saya sangka. Usia pun dah lanjut, ya. Saya pun susah bangun awal pagi. Kami hanya bercakap tentang kesusahan masing-masing dan suasananya berat. Perbualan mesra seperti dulu sudah tiada. Kebelakangan ni jarang berhubung. Ya, masa tak sesuai. Hujung minggu pun tak boleh jumpa. Asyik tidur aja. Secara semula jadi, kami jarang berjumpa. Sekali seminggu, kemudian 2 minggu sekali. Hubungan kami pun semakin renggang. Mesej pun hanya bertanya khabar ringkas. Assalamualaikum. Awak sihat? Ya. Encik pun jaga kesihatan. Perbualan yang hamba. Selepas 2 bulan, ada orang baru di pusat kebajikan. Puan Rohani, ini Encik Hafiz. Dia baru datang. Dia dulu kerja di restoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kelihatan berusia 50-an. Dia sangat baik dan pandai bekerja. Kalau buat macam ni lagi cepat. Oh betul, terima kasih. Bekerja dengannya lebih mudah. Saya semakin kerap berbual dengannya. Puan Rohani, keluarga Encik macam mana? Saya hidup sorang-sorang. Encik Hafiz pula, saya pun sorang. Dah 5 tahun bercerai. Kami mempunyai nasib yang sama, jadi senang untuk berbual. Tetapi suatu hari, saya sedar sudah sebulan saya tidak berjumpa Encik Saleh. Mesej terakhir adalah 2 minggu lalu. Kenapa jadi macam ni? Kami menjauh kerana alasan sibuk. Malam itu, saya telefon Encik Saleh. Halo, Encik Saleh, saya ni. Oh, Puan Rohani, dah lama tak dengar khabar. Ya, dah lama. Encik macam mana kebelakangan ni? Saya kerja aja. Puan Rohani pula? Saya pun sama. Keheningan yang janggal. Boleh kita jumpa? Ya, boleh. Bila sesuai? Hujung minggu ni nak? Boleh. Tetapi hujung minggu itu kami tidak dapat berjumpa juga. Encik Saleh kata dia terpaksa kerja lebih masa secara tiba-tiba. Begitulah masa berlalu lagi. Kami kata kami cinta, tetapi kerana rutin harian, perasaan itu pun semakin pudar. Inilah realiti. Cinta sahaja tidak dapat mengatasi semuanya. Adakah anda pernah menjauh dari orang yang anda cintai kerana kesibukan harian? Kesedihan itu, saya baru tahu sekarang. Akhirnya, kami berjumpa selepas 2 bulan. Hati saya berdebar, tetapi debaran yang berbeza, lebih kepada rasa tidak tenteram daripada teruja Puan Rohani. Ya, Assalamualaikum. Kami memberi salam dengan janggal, seperti orang yang baru berjumpa. Awak sibuk sangat ya? Ya. Encik Saleh pun, kami duduk di kafe dan sukar untuk mencari topik perbualan. Dulu, kami ada banyak perkara untuk dibualkan, tetapi sekarang hanya keheningan. Kebelakangan ni Encik macam mana? Saya kerja aja. Puan Rohani pula, saya pun sama. Perbualan yang sangat hamba. Encik Saleh pun nampak berubah, kurus dan wajahnya tidak ceria seperti dulu. Puan Rohani pun nampak penat. Ya ke? Ya, muka nampak letih sangat. Kami melihat perubahan masing-masing. Encik Saleh, apa yang berlaku pada kita? Apa maksud Puan? Kita dah tak sama macam dulu. Mungkin inilah realiti. Kata-kata itu menusuk hati saya. Realiti? Ya, bila sibuk dan susah, inilah yang akan jadi. Kalau macam tu, hubungan kita pun musnah sebab realiti, saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu. Pada saat itu, telefon saya berbunyi. Mesej masuk. Puan Rohani, saya telefon untuk tanya pasal jadual esok. Selamat bertugas, Hafiz. Encik Saleh nampak mesej itu. Hafiz? Siapa tu? Oh, rakan sekerja. Lelaki ke? Ya. Tiba-tiba wajah Encik Saleh berubah. Siapa dia? Kenapa mesej mesra macam ni? Tak ada apa-apa. Cuma urusan kerja. Rakan sekerja, tapi mesej mesra macam ni, awak ada apa-apa dengan dia kan? Encik Saleh salah faham ni, tetapi dia sudah marah. Salah faham? Kenapa dah 2 bulan kita jarang berhubung? Bila jumpa awak ada lelaki lain pula? Encik Saleh, ini tak betul. Kalau tak betul, apa ni? Awak tak telefon?
Bila saya ajak jumpa kata sibuk, Encik Saleh pun sama, Encik pun sibuk, saya betul-betul sibuk, saya pun sibuk. Kami bergaduh dengan suara yang tinggi buat kali pertama. Encik Saleh, bila masa saya fikir pasal lelaki lain? Habis, kenapa awak berubah? Encik Saleh pun berubah, saya tak berubah. Tipu, Encik Saleh yang dulu dah tak ada. Kata-kata yang menyakitkan dilontarkan. Kalau macam tu, apa yang awak nak buat sekarang? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Kalau macam tu dah tamatlah ni, saya rasa hati saya hancur bila dengar kata-kata itu. Tamat? Ya. Apa lagi yang kita boleh buat bila asyik bergaduh dan curiga macam ni? Puan Rohani, carilah orang baru, saya pun akan cari. Dia bangun, Encik Saleh, tunggu, masa yang indah, terima kasih. Dia berkata begitu dan terus keluar. Saya ditinggalkan sendirian di kafe, air mata mengalir deras. Betul ke dah tamat? Saya pulang ke rumah dan terus menangis. Saya marah, sedih dan rasa tidak adil. Malam itu, Encik Hafiz telefon, Puan Rohani, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Suara awak macam pelik. Ada apa-apa ke? Tak ada. Saya okey. Betul ke kalau ada masa keluar dan berbuallah? Maaf, hari ni saya tak boleh. Ya baiklah, rehatlah. Selepas menamatkan panggilan, saya berfikir, betul ke saya dah tamat dengan Encik Saleh? Beberapa hari berlalu, Encik Saleh tidak menghubungi. Seminggu, 10 hari, masa terus berlalu. Kemudian, Encik Hafiz buat cadangan lagi. Puan Rohani, hujung minggu ni kita tengok wayang nak? Wayang? Ya. Ada filem yang seronok. Saya teragak-agak sekejap. Encik Saleh kata dah tamat, jadi patutkah saya mulakan yang baru? Saya jawab, ya boleh. Betul ke? Terima kasih. Hujung minggu itu, saya berjumpa Encik Hafiz. Puan Rohani, awak cantik hari ni. Terima kasih. Dalam perjalanan ke panggung wayang, saya teringat masa saya tengok wayang dengan Encik Saleh. Masa tu saya sangat bahagia. Puan Rohani, awak fikirkan apa? Oh, tak ada apa-apa. Sepanjang filem, saya tak dapat tumpukan perhatian. Saya asyik teringat Encik Saleh. Apa yang dia buat sekarang? Adakah dia susah hati macam saya? Puan Rohani, filem ni seronok kan? Ya, seronok. Tapi saya tak rasa seronok langsung. Selesai filem, Encik Hafiz berkata, Puan Rohani, nak minum kopi lagi? Ya, di kafe, Puan Rohani. Awak fikirkan orang lain ke? Ya. Sepanjang hari ni hati saya tak tenteram. Dia memang seorang yang peka, maafkan saya. Ada orang yang awak suka dulu? Ya, ada. Macam mana sekarang? Dah berpisah? Tamat sepenuhnya? Tapi bila saya cakap, saya tak yakin. Puan Rohani, hubungan tu dah tamat kan? Encik Hafiz memegang tangan saya sedikit, mulakan yang baru dengan saya. Encik Hafiz, Puan Rohani, saya ikhlas. Saya dah suka awak sejak kali pertama jumpa. Awak tak perlu terikat dengan masa lalu. Dengan saya, awak akan lebih bahagia. Mendengar kata-katanya, saya tiba-tiba sedar, Encik Hafiz memang orang baik. Baik hati, prihatin dan stabil. Tapi kenapa saya tak rasa teruja langsung? Kenapa saya asyik teringat Encik Saleh? Saya balik rumah dan terus berfikir, betul ke saya perlu lupakan Encik Saleh? Malam itu, saya kumpulkan keberanian dan hantar mesej kepada Encik Saleh. Encik Saleh, saya ni, ada perkara yang saya nak cakap. Selepas lama, dia balas. Jumpa di taman esok pukul 3 petang. Jawapan yang ringkas, tapi saya bersyukur dia sudi berjumpa. Adakah anda pernah bergaduh besar dengan orang yang anda cintai? Adakah anda putus asa? Atau anda berjuang sampai akhir? Keesokan harinya, pukul 3 petang, saya tiba awal di taman, jantung saya berdebar. Adakah Encik Saleh akan dengar hati saya? Puan Rohani, saya menoleh dan Encik Saleh berdiri di sana. Dia kelihatan kurus, tapi dia tetap orang yang membuat hati saya berdebar. Terima kasih sebab sudi datang. Apa yang awak nak cakap? Nadanya masih dingin. Kami duduk bersebelahan di bangku, keheningan yang janggal. Encik Saleh, ya? Maafkan saya sebab saya terlalu ikut perasaan hari itu. Saya pun terlalu emosional.
Encik Hafiz tu betul-betul cuma rakan sekerja. Saya sedar bila kami berpisah. Saya tak boleh hidup tanpa Puan Rohani. Hati saya terasa hangat mendengar pengakuannya yang jujur. Air mata saya bergenang. Saya pun. Saya asyik teringatkan Encik Saleh bila saya sendirian. Betul ke? Ya, betul. Walaupun saya cuba tumpukan perhatian pada kerja, saya asyik teringat Encik Saleh. Puan Rohani, saya asyik teringat Encik Saleh dan saya rindu masa kita bersama. Dia memegang tangan saya pun sama. Saya cuba jumpa orang lain, tapi saya tak nampak orang lain selain Puan Rohani. Betul ke? Ya, setiap hari tanpa Puan Rohani sangat susah. Kami mengesahkan keikhlasan hati masing-masing. Encik Saleh, kita boleh mula semula? Sudah tentu, tapi masalah kita masih ada. Itu betul, masalah kerja, masalah jarak, semua masih belum selesai, tapi kita boleh selesaikan bersama kan? Puan Rohani, kali ini jangan putus asa. Dia tersenyum ceria. Ya, mari kita berjuang sampai akhir. Begitulah kami memutuskan untuk memulakan semula. Beberapa minggu kemudian, Encik Saleh membuat cadangan yang menakjubkan. Puan Rohani, bagaimana kalau saya pindah ke kawasan awak? Betul ke? Ya, saya cuba cari kerja di sini. Saya akan cuba mohon di pejabat pengurusan kondo, tapi ada kerja ke? Saya akan cuba mohon sebagai penyelenggara fasiliti. Saya ada pengalaman. 2 bulan kemudian, Encik Saleh mendapat kerja di pejabat pengurusan kondo berhampiran tempat saya bekerja. Puan Rohani, saya dapat kerja. Betul ke? Tahniah. Kini masalah tempat tinggal. Saya kena cari bilik sewa. Ya, tapi kenapa? Puan Rohani, boleh saya cakap sesuatu? Apa? Kalau kita cari bilik sewa berasingan, sewa akan jadi beban. Gaji kita pun tak banyak. Itu betul. Kalau macam tu, macam mana? Puan Rohani, kalau awak okey, bagaimana kalau kita tinggal bersama? Jantung saya berdebar. Tinggal bersama? Ya. Kita cari rumah 2 bilik, dapat jimat kos dan kita sentiasa bersama. Tapi apa kata orang? Jangan pedulikan pandangan orang lagi. Yang penting, kita bahagia kan? Saya berfikir, lama Encik Saleh, kalau Puan rasa terbeban. Tak, saya setuju. Betul ke? Ya, mari kita tinggal bersama. Begitulah kami mencari rumah 2 bilik kecil. Sekarang kita boleh berjumpa setiap hari. Ya, seronok sangat. Kehidupan baru kami bermula. Pada mulanya, susah untuk menyesuaikan diri. Rumah baru, persekitaran baru. Tetapi saya rasa selamat sebab ada Encik Saleh. Puan Rohani, awak penat hari ni? Ya, sikit. Encik Saleh pula? Saya pun. Tapi bila tengok Puan Rohani, saya rasa kuat. Selepas kerja, kami makan malam bersama. Hujung minggu kami bersia-sia di taman berhampiran. Hubungan kami lebih berharga daripada dulu. Encik Saleh, saya rasa bahagia sangat kebelakangan ni. Saya pun. Sebab Puan Rohani. Beberapa bulan berlalu, kami sudah biasa. Warga emas di pusat kebajikan pun suka masakan saya dan Encik Saleh pun popular di kalangan penduduk kondo. Cikgu Rohani, makanan awak paling sedap. Terima kasih. Saya akan cuba lebih baik. Puan Rohani, kita dah berjaya kan? Ya, macam itulah. Suatu petang Ahad, kami berjalan di taman. Encik Saleh, awak ingat tak masa kita mula-mula jumpa? Sudah tentu, masa awak tumpahkan sup di kantin. Malu. Masa tu Puan Rohani nampak cantik sangat. Sekarang pun? Sekarang lagi cantik. Dia masih cakap perkara yang membuat saya malu. Encik Saleh pun semakin segak. Betul ke? Ya, betul. Kami berpegangan tangan. Puan Rohani, mari kita terus bersama. Ya, sudah tentu. Walaupun ada masalah, kita kena saling bergantung. Ya, ya, saya janji. Begitulah kami membina cinta baru di tempat baru. Ia tidak sempurna, kami masih tidak kaya dan badan kami pun sudah tidak sama seperti dulu, tetapi kami bahagia sebab kami bersama. Setiap pagi bila saya buka mata, saya bersyukur kerana saya dapat menemui cinta begini. Usia hanyalah angka. Cinta sejati tidak mengenal masa. Jika ada yang rasa sunyi, jangan putus asa. Anda tidak tahu bila dan di mana anda akan bertemu dengan seseorang.
Dan jika anda sudah mempunyai orang yang anda cintai, hargailah dia. Walaupun realiti susah, kita boleh mengatasinya jika ada cinta. Fikirkan masa muda anda. Bila anda mencintai seseorang, anda akan sanggup melakukan apa sahaja. Anda akan pergi jauh untuk berjumpa dan anda nampak dia cantik walaupun ada kotoran di mukanya. Sekarang bagaimana? Cuba fikirkan pasangan anda. Adakah dia masih nampak cantik? Segak walaupun ada tahi lalat di mukanya? Ya, itulah dia. Semuanya bergantung pada cara anda berfikir dan bercakap. Jangan fikir, lelaki, perempuan tu menyusahkan saya. Cuma cakap, suami saya segak atau isteri saya cantik. Tulis di ruangan komen. Walaupun nampak macam tak ada apa-apa, orang yang menulis itu akan sedar bahawa dia sendiri yang memilih perkataan itu. Hatinya akan tahu, anda akan rasa perbezaan yang halus tetapi positif dalam diri anda. Ulangi pujian itu. Fikiran akan membentuk kata-kata, kata-kata akan membentuk tindakan, tindakan akan membentuk tabiat dan tabiat akan menjadi kepercayaan. Cinta adalah hadiah yang paling indah dalam hidup kita. Mulakan hari anda dengan hati yang penuh cinta. Saya doakan kisah cinta anda semua dan kongsilah cerita anda di ruangan komen. Berkongsi akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Jika anda ingin terus menonton kisah-kisah mendalam pada waktu senja kehidupan, sila langgan dan aktifkan loceng dan sokong saya dengan suka. Setiap klik, anda memberikan saya kekuatan besar untuk menghasilkan video. Inilah Asmara Senja yang bercerita tentang cinta lewat yang mekar semula pada waktu senja kehidupan dan kesepian serta keberanian yang kita semua boleh alami.